Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada masyarakat yang pelbagai kaum. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai jenis makanan dan budayanya yang tersendiri. Saya Aisyah Humairah binti Syarizam dari Seberang Jaya, Pulau Pinang nak bawa korang pergi jalan-jalan Pening. Jom! Di sinilah rasa menjadi bahasa kita. Ada kentang goreng, shawarma, sate, char kway teow, takoyaki pun ada. Kan berbeza asalnya, tapi kita makan rasa nikmat tu sama je. Kan rasa menyatukan kita? Bunga Malaysia pada mata saya penuh warna, penuh cerita, penuh harapan untuk generasi yang akan datang. Jom!